Jika orang yang tikam belakang anda sekarang di depan mata, apa anda nak cakap? Tumbuk dia. Jika bisnes gagal, siapa orang pertama anda hubungi? Saya sendiri. Sebab memang saya bos kan. So, kalau bisnes gagal, only I can blame. Pernah tak anda rasa dunia bisnes ni penuh dengan fake people? Iyalah. Saya pun fake. Secara jujur, pernah tak menangis sebab tekanan bisnes? Memang sangat pernah. In fact, baru je menangis tadi. Dunia bisnes memang kejam. Oh, memang kejam. Sebab kalau you tak dapat sales, habislah kau. Jika bisnes gagal, anda mula semula atau makan gaji? Setakat ni saya fikir untuk mula semula lah. Tapi rasa macam makan haji lagi best. Hutang company makin besar, pernah tak terfikir nak pinjam Along? Tak pernah. I takut nama Along pun takut. Orang bisnes ni susah ada pasangan hidup. Definitely salah. Jangan ya. Okey je. Orang bisnes ni selalunya kedekut, nak minta pinjam duit pun susah. Mestilah bang, cari duit bukan senang oh. Pernah tak akaun syarikat hampir kosong? Pernah. Last year, kita hampir kosong, tinggal less than 5,000 only. Pernah tak orang yang anda percaya sabotaj anda? Pernah. You cost me 3 million sort of total. Go eat next. Okay, thank you. Terima kasih. Dia jual dia naik pula.